Ais teller satu kak. Boleh abang nak es teller apa? Kita ada es teller biasa, es teller cheese, es teller mangga cheese, es teller avocado cheese. Untuk hari ni durian tak ada. Oh, durian tak ada. Yang best seller yang mana kak? Yang best seller avocado cheese dengan mangga cheese. Boleh kak buat saya? Kat sini kita ada sagu mutiara. Okey. Ada jeli kelapa, Kelapa, cincau, mangga, nangka. Nangka pun ada Ada. Dengan biji selasih. Biji selasih. Lepas tu kita letak cream cheese. Cheese. Ya. Yeah. Buka setiap hari ke kak? Buka setiap hari bang. Daripada pukul berapa tu? Kita daripada pukul 1 tengah hari sampai 9.30 malam. So lokasi kat mana? Lokasi dekat Taman Setapak Indah. Okey, macam ni berapa harga dia kak? Macam ni satu portionnya RM15. RM15 Yeah. Okey, saya makan dulu kak. Okey, boleh. Kak, yang ni apa ni kak? Yang ni seblak bang. Dia macam oden. Macam oden lah. Kak, makan saya satu harga RM15. Okey, boleh. 15 kan? Ni saya bagi kaki ayam. Ni cheese tofu. Abang nak mi ke nak kuih tiaw? Bagi saya mi kak. Mi boleh. Ni keropok. Oh, ni dia punya keropok dia. Lepas tu ada telur. Telur. Dari Indonesia bang. Oh, Indonesia. Daripada Bandung. Bandung. Sebelah. Dekat macam ni.